kalau boleh kita buat satu produk, iaitu rumah belia bangsa Johor. Saya ada dua perkara. Yang pertama, saya melihat program-program yang dijalankan oleh Yang Berhormat Datuk dan Datin sangat baik. Cuma yang pertama yang ingin saya kongsikan, mungkin ini dapat memberikan kebaikan kepada portfolio Datuk. Yang mana kalau kita lihat, kalau boleh kita buat satu produk, iaitu rumah belia bangsa Johor, supaya ia nampak dekat dengan orang muda. Jadi orang muda melihat, oh, kerajaan negeri prihatin kepada kerajaan, kepada orang muda. Itu antara pertama lah. Sebab kita tak nampak. Yang saya pun baru tahu, rumah transit bangsa Johor itu adalah orang Puncak. Jadi yang kedua yang ada tu sedikit konsep mungkin boleh ditambah baik di dalam rumah transit bangsa Johor. PKBJ kita ada lebih kurang dalam 15,000 unit rumah. RSK dan PPR.